Penyanyi dan pelakon era 80-an Raja Emma Raja Ibrahim meluahkan keikhlasannya memaafkan bekas suaminya Allahyarham Shekhal yang telah menghembuskan nafas terakhir pada jam 12.31 tengah hari tadi. Menerusi satu hantaran di Facebook, Raja Emma menyatakan bahawa bukan sahaja dirinya, malah anak-anak mereka turut menghalalkan segalanya yang berlaku di masa lalu. Sebelum kita lanjutkan, marilah sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah. Saya dan anak-anak dengan seikhlas hati menghalalkan dan memaafkan semuanya. Moga arwah ditempatkan bersama orang beriman dan para solihin. Amin ya Rab, tulisnya. Penyanyi yang pernah popular dengan lagu angan-angan itu sebelum ini menyatakan beliau tidak pernah menghalang dua orang anaknya, Putra Ammar dan Putra Al-Kashah, daripada bertemu atau menziarahi bapa mereka meskipun selepas perpisahan. Malah, sewaktu Allahyarham Shekhal menerima rawatan di Hospital Tuanku Jaafar, Seremban, Raja Emma tidak pernah menghalang anak-anaknya untuk hadir menziarah. Namun begitu, beliau memaklumkan bahawa tiada sebarang panggilan atau mesej daripada pihak keluarga Shekhal sepanjang tempoh itu. Shekhal, atau nama penuhnya Syaharim Salehuddin, meninggal dunia ketika tidur di hospital. Berita pemergian beliau disahkan oleh isterinya, Normah Muhammad Yusof.